Jadi hanya 5 pelari yang akan beraksi di hit yang kelima ini daripada 7 nama yang tertera. Hit yang kelima ini sudah pun dilepaskan. Permulaan baik yang ditunjukkan oleh keempat pelari, namun perhatikan pecutan yang dilakukan di lorong yang kelima oleh Kashmir Samsuri. Cuba untuk diatasi di sini. Kedudukan yang cukup rapat, kedudukan di lorong yang pertama, kedua, ketiga. Haziq Ahmad Nazran dan juga Haziq Akhir kesemuanya berpeluang untuk memenangi perlombaan ini, tetapi Haziq Akhir seperti yang dijangka berada di hadapan dan berjaya untuk menamatkan perlombaan di tempat yang pertama. Haziq Danish di kedudukan yang kedua, Ahmad Nazran kedudukan yang ketiga, Kashmir Samsuri di kedudukan yang keempat. Wow, satu aksi yang cukup sengit tetapi 22.61 saat berpihak kepada Haziq Akhir, mengecewakan Haziq Mazlan dan juga Ahmad Aizuddin di kedudukan kedua dan ketiga. Dan kita ingin melihat terlebih dahulu keputusan penuh bagi hit yang kelima tadi yang diungguli oleh Haziq Akhir dengan catatan masa 22.60 saat. Hanya 6 daripada 7 nama yang tertera akan beraksi Yap Chun Wan di lorong yang pertama untuk mempunyai sedikit kelebihan. Sudah pun bermula untuk hit yang ke-6 ini. Permulaan yang agak baik ditunjukkan di lorong yang ketiga dari Nazirul Putra. Perhatikan bagaimana pecutan awal yang dilakukan oleh Nazirul, tetapi di lorong yang pertama Yap Chun Wan juga tidak ketinggalan untuk memberikan saingan begitu sengit di antara Yap Chun Wan dan juga Nazirul Putra. Kedudukan yang ketiga sedikit ketinggalan dan jarak semakin dibina. Yap Chun Wan semakin di depan di lorong yang pertama dan berjaya untuk menamatkan saingan dengan 22.59 saat untuk pelari dari Malaysia University ni mengungguli hit yang ke-6. Walaupun Nazirul Putra di lorong yang ketiga tadi kita. Ini adalah keputusan penuh hit yang ke-6. Bagaimana Yap Chun Wan 22.59 saat di tempat yang pertama. Dan ini adalah barisan pelari yang akan mengambil bahagian. Hanya 6 dari pelari-pelari itu pelari-pelari yang akan beraksi akan dilepaskan ke-6 pelari dengan tumpuan utama diberikan kepada lorong yang kelima. Permulaan yang baik yang ditunjukkan oleh Rifqah Manhong. Perhatikan dia memecut seawal yang dimulakan dan perhatikan dia cuba untuk berada di kedudukan yang pertama, namun di sebelahnya Syahir Hazim Siddiq daripada Perlis cuba untuk memintas, begitu juga Muhammad Faris di lorong yang keempat dan juga lorong yang ketiga cuba untuk memberikan cabaran. Dan perhatikan pecutan yang terus ditingkatkan oleh dua pelari ini. Satu kedudukan yang cukup rapat tetapi akhirnya berpihak pada Akif Naufal yang berjaya untuk mengekalkan tempoh lariannya sehingga penamat dan bergelar pemenang. Dia berjaya menewaskan Rifman Kelahong di tempat yang kedua. 22.39 saat yang dicatatkan Akif Naufal. Rifqah Manhong 22.56 saat. Nabil Nazri di lorong yang keempat tidak akan beraksi. Hanya 6 pelari yang akan beraksi dengan penuh fokus dari pelari-pelari dan juga penyokong-penyokong di stadium. Sudah pun dilepaskan. Permulaan yang agak baik ditunjukkan di lorong yang pertama, begitu juga dengan di lorong yang ketujuh. Perhatikan kedudukan Daniel Kim, tetapi cabaran diberikan oleh Wan Abdul Muhaimin. Di lorong yang keenam dilihat berpeluang untuk berada di kedudukan paling hadapan. Sekarang ini perebutan tempat pertama berlaku di antara Wan Abdul Muhaimin, begitu juga dengan Shashi Kunasangkaran yang dilihat berada sedikit di hadapan. Apakah dia mampu untuk muncul selaku pemenang? Dan sememangnya dia tidak mempunyai masalah untuk 22.34 saat. Wakil daripada Angkatan Tentera Malaysia ini muncul selaku pemenang di hit yang ke-8 ini, mengesahkan tempat di peringkat separuh akhir 200 meter lelaki. Ini adalah keputusan untuk hit yang ke-8 bagi acara 200 meter lelaki serta tadi. Bagaimana Shashi Kunasangkaran 22.35 di tempat yang pertama, Wan Abdul Muhaimin tempat kedua 22.48 saat.